Innal Arabiyyata qimmatun najah. Sesungguhnya bahasa Arab itu berada di puncak kejayaan. Ikhwati akhwati, wahai saudaraku lelaki dan perempuan, nahnu muslimun wal muslimat, kita adalah orang Islam lelaki dan perempuan. Hayya ala hifzil lughatil arabiyyah, marilah kita menjaga bahasa Arab. Laula nantiku, kalau kita tidak bercakap, la nasta'ibu, kita tidak akan mendapat faedah. Kaifa, bagaimana, sanafhamu, kita nak faham, biha dengannya. Wajaba alaina nata'allamu, wajiblah kita belajar. La Islam, tidak ada Islam min ghairil Quran, tanpa adanya Quran. La Quran, tidak ada Quran bila Arabiyyah, tanpa adanya bahasa Arab. Dia lughatul ibadah, dia adalah bahasa ibadat, wa lughatul jannah, dan bahasa syurga. Hayya hayya, mari-mari nahnu natakallamu, mari kita bercakap. Hayya hayya nahnu natahaddasu, mari kita bersembang bil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab. Dia lughatul Quran, dia adalah bahasa Quran. Takallamu, marilah kita bercakap. Boleh? Okey, hari ini kita tengok nota yang pertama kita. Bismillah. Okey, bukan nota kamu. Bahasa Arab adalah merupakan bahasa yang sangat spesial. Boleh? Dalam usia Ustazah 57 tahun, alhamdulillah dulu Ustazah bekas pelajar Ma'had Muhammadi Perempuan. Setelah mendapat keputusan yang alhamdulillah cemerlang, mumtaz tahun 1889, dan pada masa itu Ustazah sebagai seorang ketua belajar di Ma'had Muhammadi Perempuan. Kalau cakap belajar bahasa Arab susah, saya faham, sebab saya belajar hingga STAM. Dan begitu juga dengan Abang Lah, Abang Aziz, sampai ke STAM dia orang belajar. Dan alhamdulillah waktu itu Ustazah terpilih tahun 1989 untuk melanjutkan pelajaran ke Universiti Muhammad Khamis Rabat, Morocco selama 5 tahun. Okey, jadi kalau nak kata belajar bahasa Arab ni tak boleh bawa kita mana-mana salah. InsyaAllah dalam video sekejap lagi saya akan tampilkan kepada kamu SMK Elati, SMK Pengkalan Cepa 2, SMK Sultan Ismail, SMK Rantau Panjang, SMK Elati, SMK Tok Bacok sebelum Tafiz, dan SMK Tok Bacok Ulul Albab. Dan sekarang saya berada di SMK Naim di Bandar. Jadi kalau pasal sekolah, jangan pelik, saya faham perangai macam mana sekolah Arab, ya. Dan Ustazah adalah tim Wahdatul Haq. Ini baju Ustazah ni adalah inspirasi daripada tim kami. Ustazah terdiri daripada 6 orang anak. Hari ini Ustazah bawa 2 je, sebenarnya datang 3. Jadi daripada tim inilah Ustazah bawa anak-anak Ustazah untuk bergerak sekali Ustazah turun daripada sekolah ke sekolah. Kenapa Ustazah turun? Sebab waktu di SMK Tok Bacok, alhamdulillah Ustazah pernah menjadi juara dunia untuk aplikasi mobile phone pada tahun 2019. Ustazah nak buktikan bahawa bahasa Arab boleh memenangi juara dunia untuk EI World Contest di Busan, Korea pada masa itu. Ustazah bawa peringkat 1-2 orang. Dan alhamdulillah Ustazah juga adalah guru cemerlang bahasa Arab GG52. Dan Ustazah juga melangkah, kalau cikgu lain boleh, saya kata subjek bahasa Inggeris boleh, subjek RBT boleh, bahasa Arab mesti boleh. Lalu Ustazah masuk ke pertandingan juara Icon Teknologi Malaysia, di antara sekolah, di antara guru-guru teknologi tahun 2019. Ustazah adalah juara Cikgu Teknologi Malaysia. Satu dia ambil daripada seluruh cikgu satu Malaysia. Dan Ustazah masuk lagi ke satu pertandingan. Sebab dunia sekarang dunia IT, Ustazah masuk ke pertandingan guru juara digital. Alhamdulillah tahun 2020 Ustazah memenangi guru juara digital bersama 30 orang guru-guru seluruh Malaysia. Ustazah juga adalah merupakan guru didik TV, pernah mengajar di didik TV di Mesiaran 5 kali pergi tak kalah dah, ya? Jadi nak cerita pada anak-anak bahawa jangan awak rasa kita duduk kata panggil kau, tanah merah kau, sekolah harap kau, kita tak pergi jauh. No, faham tidak? Ya, kita ada IPG yang menerima kita lah ni. Kalau pergi ke Jordan, ada 350k dia sponsor. Tapi dia tak sponsor, tak kena 2k please. Nah, ngaji tu kena dah gila-gila. Saya anak seorang penjual sayur, mak saya
ayah saya seorang pegawai beca. Saya tidak tinggal di Kota Baru. Pergi ke sekolah sampai umur 20 tahun dia basikan. Kalau awak cakap belajar di kampung menjadi alasan untuk awak tidak berjaya, itu salah. Kemalasan itu yang menjadi alasan untuk kita tidak berjaya. Alhamdulillah. Saudara cuba turun daripada sekolah ke sekolah untuk membuktikan bahasa Arab itu tidak susah. Sebab itu kami turun dengan program Mumtaz Lughawi. Saya ni dah 57 tahun, dah tua dah. Patutnya tak larat nak turun ke sekolah-sekolah, menari-nari, joget, melau-lau. Tapi saya cuba nak buktikan bahawa program bahasa Arab juga boleh jadi program yang mantap. Bukan matematik je, bukan sains je, bukan bahasa Inggeris, tetapi bahasa Arab pun boleh. Sebab tu kalau bahasa Melayu boleh kawan, bahasa Arab boleh kawan. Bahasa Arab boleh senaropik, macam mana dia orang senaropik? Tak payah nak bocor-bocor. Faham? Kita boleh je nak berselawat sambil beriadah, tak ada masalah. Jadi nak cek mak, kita cek mak bahasa Arab, tak ada masalah. Nak tepuk-tepuk, whatever, boleh semua. Yang penting sekali kita transfer benda itu kepada bahasa Arab. Dan begitu juga Ustazah bawa pelajar-pelajar Ustazah kepada AI, apps, di Tok Basyo. Alhamdulillah, hampir dekat 500 orang pelajar mendapat anugerah inovasi peringkat bahasaan dan antarabangsa. Begitu juga sekarang di pelajar SMK Inamil Banat. Kak Bahirah Form 3 dan 456 dah masuk pertandingan inovasi. Begitu juga dengan adik Nurin, baru first time nak masuk pertandingan inovasi, insyaAllah di IPG episode terbaru nanti. Jadi sebenarnya Alhamdulillah sebab tu setelah turun ke sekolah, walaupun patutnya cuma satu berehat, tapi sebab nak cuba bawa kamu, celik di mata kamu bahawa bahasa Arab ni bukan biasa-biasa. Faham? Boleh? Okey, sini sedikit pengenalan tentang saya.